Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi kali ini kita bersiaran dari China, khususnya dari Zhengzhou dan di sini terletaknya BYD punya all terrain circuit. Jadi ada macam-macam jenis ujian untuk kereta di sini, tapi tujuan lawatan kita kali ini adalah untuk melihat kereta inilah. Kereta hitam ni sebuah shooting brake elektrik dengan 3 motor elektrik. Ini adalah Denza Z9 GT. Kalau kita lihat, dia sebenarnya baru je ada version right hand drive. Dan kalau anda lihat di laman sesawang Denza Australia, ia digelar sebagai electric supercar. Jadi jom kita tengok kereta ni. Baik, kita berada di luar sekarang. Kita dah bermula pun dengan sesi pandu uji dengan Z9 GT ini. Dan kita dah buat satu sesi gymkhana. Dan sekarang kita berpeluang melihat satu unit yang berwarna lebih cerah. Dan kita berada di luar. Jadi saya rasa di sini kita dapat lihat dengan lebih baiklah dia punya elemen-elemen rekaan pada badan Z9 GT ini. Okey, jadi Z9 GT ini adalah satu shooting brake. Dan pada saya lah, apa yang saya nampak trend sekarang kan, sebenarnya manufacturer China sedang membawa kembali badan wagon. Tapi dia tak nak panggil wagon lah, dia panggil shooting brake. Nampak lebih elegan shooting brake. Dan kita lihat juga jenama-jenama lain. Zeekr pun ada shooting brake. Dan ada beberapa lagi lah jenama China pun membawa balik bentuk badan shooting brake. Tak kala kita merinduinya. Katanya dulu banyak kereta Eropah ada wagon lah apa semua. Sekarang dekat Malaysia kita banyak tengok SUV je kan. Jadi inilah kembalinya style badan wagon ataupun shooting brake. Jadi dia punya rekaan ni, kalau menurut presentation daripada product expert tadi, dia nampak elegan sebab apa? Dia nampak elegan sebab dia ada nisbah yang cantik katanya. Itu yang memberi satu rupa yang elegan kepada Z9 GT ini. Dan kita pernah tengok 007, dia punya version shooting brake untuk 7X. Yang itu sebenarnya walaupun kita kalau tengok gambar nampak macam lebih kurang, tapi kereta ni lagi besar lah. Tapi bila bawa rasa agak tangkas jugalah, sebab dia ada rear wheel steering, dia ada 2 motor elektrik kat belakang, ada sedikit torque vectoring di belakang, jadi agak lincah juga kereta ini. Dan seterusnya di bahagian depan ni ada frunk. Lampu pula katanya ada 108 titik lah pada matrix dia. Rekaan dia nampaklah yang dia adalah daripada keluarga BYD. Tapi pada saya yang unik sikit pada kereta ni apa? Apa yang unik dia? Selalu kita lihat trik designer adalah meletakkan DRL di atas yang nipis, lepas tu lampu sebenar di bawah kan. Tapi sekarang ni DRL dia di bawah dan lampu sebenar di atas. Jadi kalau kita tengok kereta Hyundai Kona, kita tengok kereta Mitsubishi Xpander, kita tengok kereta Zeekr, kebanyakannya adalah DRL yang nipis di atas, kemudian lampu yang besarnya di bawah. Baik, di sini juga kita dapat lihat dia ada LiDAR di bahagian atas ni, kamera ADAS di situ, ada juga radar di bahagian depan, dan tayar pula Continental Eco Contact dengan rim bersaiz 20 inci, dan sistem gantungan pula double winch pun di hadapan dan 5 multi-link di belakang. Sistem gantungan pada Z9 GT ini merupakan DSUS A yang merupakan satu sistem gantungan udara. Terdapat juga bermacam jenis sistem gantungan daripada BYD mahupun Denza. Terdapat DSUS C yang merupakan sejenis Adaptive Damping Suspension System. Yang ini ada pada model seperti Denza D9 serta BYD Seal. DSUS P pula merupakan sistem gantungan hidrolik. Yang ini ada pada kenderaan seperti Denza B8 yang baru sahaja dilancarkan. Ada juga DSUS X yang lebih canggih, masih hidrolik tapi lebih canggih. Ia dilengkapkan kepada kereta seperti Yangwang U9, dan yang paling canggih sekali buat masa ini adalah DSUS Z. Yang ini adalah sistem gantungan jenis elektromagnetik. Terus lagi, di bahagian tepi kereta nampak apa? Sini, dia ada tempat sentuh kad NFC. Yang ni pada saya tak adalah praktikal sangat. Kita dah lihat benda ni pada Atto3 ya. Tapi adalah fungsi sentuhan NFC pada cermin sisi. Lepas tu tengok dekat bahagian tepi ni Nampak tak bahagian tepi ni macam ada tulisan Z. Jadi ini katanya lah body line dia kata tadi.
Z series. Dia ada Z lah di bahagian tepi ni. Dan katanya pada asalnya plan dia adalah setiap huruf dalam nama Denza tu sepatutnya ada series dia. D, E, N, Z dan A. Tapi kita pernah lihat apa je? D9 dah. Ini pula Z. Yang lain tu saya rasa kita belum lihat lagi lah. Lagi di bahagian tepi nampak ada banyak kamera di sini. Ya. Sini pun ada. Bawah ni pula nampak ada macam elemen lampu kan. Yang ini sepatutnya dia akan pancarkan lah corak di bahagian lantai. Dia punya puddle light tu ada corak sikit. Dan terus di bahagian tepi kita boleh cubalah, dia ada pintu automatik. Tekan saja dan dia akan tutup lah. Pintu automatik untuk semua pintu ada. Yang belakang ni rasanya ada privacy glass. Jadi ini adalah, nampak bukan tinted ni, memang privacy glass. Dan sejak kita menerima banyak kereta dari China, nampaklah kita adanya disediakan privacy glass. Kereta smart #3 ke #1 pun ada juga privacy glass. Okey, kita tutup pintu belakang. Tayar belakang juga 20 inci. B pillar dia cuba sorokkan. C pillar besar sikit lah. Dan di sini nampak ada active aero. Dan yang unik tentang kereta ni apa? Selalunya kita punya kick function untuk tailgate tu, kita kena tendang bawah bawah bumper kereta. Tapi dia ada macam satu projection lampu sepatutnya, dan kita boleh letak je kaki dan dia akan terbuka lah. Jadi tak perlulah nak dekat sangat dengan kereta untuk buka dia punya hands free tailgate. Baik, jom kita lihat bahagian dalam pula untuk Z9 GT ini. Jadi tak sahlah kalau nak lihat kereta yang mewah tanpa merasa kabin dia bagaimana. Jadi nampak kereta adalah right hand drive. Rasanya ada 3 pilihan warna untuk bahagian dalam. Ini yang berwarna putih lah. Okey, masuk ke dalam, terus kita boleh tunjuk dia ada pintu automatik. Saya pijak brake, pintu tertutup sendiri. Dan inilah rekaan kabin Z9 GT. Jadi skrinnya sangat besar dan center console dia tinggi seperti ini. Jadi ini memang pada saya nampak teruslah dia punya rekaan family BYD. Memang rasa terus kita seperti di dalam kereta BYD lah. Nampak kontrol aircon pun dia punya interface sama. Saya perlahankan dia punya kipas ni. Okay, ini adalah dia punya screen infotainment. Jadi jomlah kita terus tengok skrin dia dulu lah apa yang ada. Jadi dia dapat dalam bahasa Inggeris di sini, senang sikit untuk kita. Jadi senarai aplikasi, ada juga swipe down untuk shortcuts. Ada apa tu, wireless charging boleh on off dan sebagainya. Dan rasanya kita boleh custom juga ni, maksudnya boleh pilih apa yang kita letak dalam shortcut dia. Dia juga ada satu prosesor baru katanya prosesor 3nm dalam ni. Jadi itu adalah benda terkini lah untuk Denza ataupun BYD. Baik, jom kita lihat. Saya sedang mendengar. Okay, saya tak faham apa yang awak cakap. Boleh anda katakan lebih mudah? Okay, nampak ada kejutan di situ. Kereta ni sebenarnya dia boleh cakap bahasa Melayu. Maaf, saya tak faham. Sila letakkan dalam cara lain. Okey, jom cuba sekejap. Tolong buka semua tingkap. Tiada masalah. Wah, nampak So, nampak gayanya bukan sahaja Proton lah boleh high Proton dan bertutur dalam bahasa Melayu. Jom kita cuba lagi sekali. Hello Denza. Saya datang. Tolong tutup semua tingkap. Baiklah. Okey, jom kita sambung lagi dengan skrin ini. Jadi jom kita lihat dia punya tadi menu aircon ada, dan juga ada menu untuk pelarasan kerusi. Nampak di situ terus ada apa ni, ada macam-macam adjustment dah. Seat adjustment, seat massage, adaptive seat. Dan apa yang special jugalah kereta ni, dia punya seat
driver ni katanya dia bersambung dengan sistem suspension, dia punya air suspension. Jadi itu adalah satu benda yang kira agak canggih juga, patutnya memberi keselesaan yang lebih lah kepada pemandu. Okey, seterusnya jom kita lihat apa yang ada di sini. Ada seat heating, ada seat ventilation, ada seat massage tadi. Okay, ada macam-macam option massage ni. Soothing, relax, stretch, pulse, wave ya. Dan di sini pula adalah senarai aplikasi. Jadi kereta ini ada Google built-in. Jadi nampaklah ada Google Assistant, ada Google Maps, Play Store, DVR, dan di sini ada semua view Nampaknya depan, belakang, kiri kanan, semuanya ada di sini. Ada built-in dashcam. Lagi ada apa? Ada BYD system tadi, ada smart charging, ada juga flash charging Nanti kita lihat dia punya demo. Seterusnya ada apa ini? E-Cube. Ini adalah dia punya sistem train kuasa dia lah yang unik Nampak terus di sini ada 2 motor elektrik belakang, 1 motor elektrik hadapan. Dia boleh buat macam-macam lah, nampak ada tulis tu. Pencil compass turning, crab walk, parking, snow, race drift. Tapi yang istimewa adalah yang di atas ni lah. Ok, suspension adjustment kita boleh buat apa? Kita boleh show mode on. Tak boleh jadi sepatutnya kita boleh laraskan terus ni ketinggian dia. Dan nampak terus di sini ada tulis clearance berapa, height berapa. Yang ni saya tak pernah lihat lagi lah. Selalunya kita hanya nampak macam 1 meter yang menunjukkan sama ada kereta tengah tinggi atau rendah. Yang ini dia siap sampai tunjuk berapa milimeter Suspension settings, comfort mode ada, sport mode ada, comfort control, steering apa semualah, semuanya ada di dalam ini. Seterusnya kita boleh lihat apa lagi, media center apa semua ni rasanya biasa je. Teams ni pun benda biasa je. Okey, apa lagi yang ada? Refrigerator. Jadi samalah macam kereta Denza D9 kita pernah cuba. Ada peti ais, ada nak panaskan pun boleh lah, nampak di situ. Ada suhu yang sejuk, ada suhu yang panas pun ada. Apa lagi? Scene mode. Ini kita boleh lah nak letak apa ni, baby mode, nap mode, camping mode, screen wiping mode. Okey, lagi nampaknya ada juga YouTube, ada juga Apple CarPlay, Android Auto. Kereta BYD macam biasa dia ada karaoke. Dan last sekali kita lihat dia punya kamera lah. Jadi tekan vehicle image di sini. Inilah dia rupa kamera 360-nya. Okey, jom lihat aspek yang di luar skrin pula. Jadi ini adalah dia punya steering. Pada saya dia menampilkan satu image yang mewah lah, dan sedikit tidak padan lah dengan dia punya prestasi yang agak tinggi sebenarnya Jadi dia boleh melakukan 0 hingga 100 di bawah 3 saat. Tapi nampak steering dia apa semua ni, dia tidak mencadangkan satu pemanduan yang sporty lah. Kecuali kalau kita tengok di sini ada satu pedal merah. Ini adalah pedal boost. Jadi itulah dia. Pada saya nampak mewah, sedikit tidak padan lah dengan kelajuannya. Dan mungkin juga sistem gantungan dia pun agak lembut lah. Walaupun kita letak dalam sport mode, dia tak rasa begitu sporty. Walaupun keretanya sangat laju. Okey, seterusnya ini pula dia punya skrin meter cluster. Lebih kurang sahaja macam skrin yang kita lihat pada Denza D9 ya, kereta BYD. Rasanya interface dia lebih kurang je. Dan pada saya dia punya font ni boleh lebih cantik lah. Oh ya, sewaktu kami sedang edit video ini baru saya perasan yang pada skrin meter cluster ini sebenarnya kita boleh paparkan visual daripada kamera belakang. Dan lagi satu, kalau kita lihat pada panel berwarna hitam di pintunya, sebenarnya ini juga boleh menjadi panel untuk skrin untuk kamera sisi ataupun side view kamera. Cumanya unit yang kami lihat ini hanya dilengkapkan dengan cermin sisi yang biasa. Baik, steering ini juga ada pelarasan elektrik Jadi ada tilt adjustment ada juga telescopic adjustment,
tapi semuanya adalah dengan tombol di tepi ini. Jadi pelarasan dia adalah pelarasan elektrik. Seterusnya kita lihat pula dia punya center console. Jadi nampaklah ada butang shortcut untuk dia punya parking mode, dia punya E-Cube punya menu, dia punya sistem DISAS, dia punya start stop button di situ, butang hazard light, semuanya di sinilah. Jadi ini adalah beberapa shortcut dengan butang fizikal. Wireless charger ada 2, dan kereta ini dia ada 2 tingkat lah untuk dia punya center console. Macam biasalah kereta elektrik biasanya akan ada ruang di bawah ni. Cup holder ada 2 di sini, dan sini terus nampak dia punya peti ais. Jadi wow, kecil sahaja saya akan besar lagi, tapi maksudnya untuk driver ada peti ais, memang comel je lah, kecil je lah, tapi boleh set suhu. Nampak di sini suhu dia sekarang boleh letak ke minus 6 darjah Celsius, dan peti ais ni juga boleh dibuka di belah sini. Okey. Baik, untuk passenger juga nampaknya ada skrin di sini. Jadi inilah dia skrin untuk passenger. Ada juga akses kepada apps YouTube, game, store, karaoke ada di sini. Boleh juga kalau tak suka melihat skrin, nak detox, boleh je lah off screen ni ya. Jadi ini pula rupa kerusi hadapannya, nampak memang sangat empuk. Dan untuk kerusi passenger ada Bose switch di situ, dan di sini nampaklah bermacam-macam jenis pelarasan ada pada kerusi pemandu. Pedalnya pula rupanya begitu. Seterusnya jom kita lihat barisan kedua untuk Z9 GT ini. Jadi kalau di depan ada 3 skrin, di belakang ada 1 skrin yang kecil untuk mengawal aircon. Yang nampak kereta ni ada 4 zone climate control. Jadi sinilah dia nak mengawal dia punya kelajuan kipas, nak mengawal suhu dia di sini. Skrin ini juga boleh digunakan untuk mengawal dia punya seat. Jadi dia ada fungsi massage juga, dia ada fungsi heating, ventilation, dan dari belakang ni pun kita boleh kawal dia punya sunshade. Dan di belakang ni pun kita boleh lihatlah memang luas ya barisan kedua ini. Jadi kerusi pemandu dah dilaraskan kepada kedudukan saya tadi. Dah lihat sendirilah, memang nampak luas di situ. Dan dia punya kerusi belakang ni ada pelarasan elektrik, dia punya thigh support kita boleh panjangkan, dan dia punya backrest ni pun kita boleh laraskan. Dan dia punya pelarasan tu ada di sini pada pintunya. Jadi nampak ada butang di sini untuk kedepankan ataupun juga kita nak keluarkan dia punya thigh support. Tengok di situ nampak thigh support dia bergerak turun dan naik. Last sekali kita juga boleh lihat yang dia ada armrest, tapi armrest ni mengorbankan tempat duduk tengah lah. Jadi terus turun di situ, nampak headrest dia turun sekali. Ada 2 cup holder di situ, dan ada sedikit ruang simpanan di sini dengan 1 wireless charger di situ. Jom kita tengok dia punya boot pula. Jadi semestinya power tailgate dah tunjuk pun tadi, dia ada dia punya hands free function tu Jadi inilah size boot dia, size boot sebuah shooting brake. Dia punya parcel shelf ni beginilah, keras je, bukan jenis retractable ke apa, tapi adalah juga bahagian atas ni dia tak ada style yang retractable lah. Itulah dia parcel shelf dia. Lantai boot semuanya ada lining yang rasa premium kat lah Okey lah, belakang ni pun ada apa ni, soket 12 volt. Lepas tu kita ada apa, kita ada kawalan untuk lipat kerusi belakang. Bawah lantai boot ada apa? Bawah lantai boot ada ini, tak ada tayar spare ke apa ni. Jadi nampaknya ni ada satu extra piece di sini. Rasanya bawah ni adalah satu tayar repair kit. Jadi dia punya lantai boot ni tak boleh dilaraskan lah, ada satu kedudukan sahaja.
Baik, tiba masa untuk kita pandu uji Denza Z9 GT ini pula. Jadi untuk spesifikasinya memang cukup ekstrim. Kuasa maksimanya 1156 PS dan torque maksimanya 1210 Nm. Kedua-dua nombor pun 4 digit. Pecutan 0 hingga 100 dalam 2.7 saat sahaja. Memang ekstrim dan kali pertama saya merasa pecutannya. Pengalamannya mengejutkan. Kalau kita tidak bersedia, boleh jadi agak bahaya sebab judgement kita boleh hilang untuk sedetik. Oh ya, dan walaupun prestasinya ekstrim sebegini, kereta pandu uji kami hanya menggunakan tayar Continental Eco Contact 7. Jadi ada sesi gymkhana dan pemanduan di test track. Jomlah kita bermula dengan sesi gymkhana terlebih dahulu. Oh, very fast. I get very dizzy. Very nice. But I think the steering can be a bit tighter. Like it's a bit loose, you know. So I stop here. Okay, stop here. Stop. Here. Yeah. Okay. 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 Seterusnya ada sesi di test track. Yang ini ada peluang untuk mencapai kelajuan yang agak tinggi. Yes. Okay. Very fast. Down to 16. 60. Brake here. Brake. No brake. No more. No brake. Okay, just stay right side. Brake. Brake. Yeah. Ada juga sesi drift tapi yang ini saya gagal lah. Kena banyak berlatih lagi. Hasil daripada pandu uji ini, apa yang saya dapati adalah steering dan sistem gantungannya agak kurang serasi dengan mode sportnya. Kedua-duanya sedikit lembut walaupun sudah diletakkan dalam mode sport. Saya faham sahaja yang Z9 GT ini lebih kepada sebuah Grand Tourer, tapi walaupun begitu, pelarasan sport yang lebih serasi dapat mempertingkatkan lagi pengalaman dengan kereta sebegini. Tidak dinafikan ia sangat pantas dan pada pendapat saya perlu ada power limiter untuk kereta sebegini, terutamanya apabila kereta ini diserahkan kepada pemandu yang sangat muda dan juga sangat teruja. Sebagai sebuah kereta GT, ia cukup selesa, kabinnya teguh dan ada rasa yang cukup premium. Baik, selesai sesi pandu uji, ada juga demonstrasi untuk flash charging. Yang ini memang sangat pantas dengan kadar pengecasan maksima 1500 kW. Dengan flash charging ini kita boleh mengecas dari 10% hingga ke 97% dalam masa lebih kurang 9 minit sahaja. Untuk pengecasan pantas ini ada bateri besar di stesen untuk membolehkan kelajuan yang tinggi ini. Kereta Z9 GT ini pula dilengkapi dengan sistem 1000V serta blade LFP bateri generasi kedua. Menurut BYD, tiada isu pada bateri jika flash charging dilakukan berkali-kali. Kami memang berminat untuk melihat keberkesanannya dalam dunia sebenar. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. Registration of interest bagi Z9 GT untuk pasaran Malaysia sudah pun dibuka. Kereta ini juga bakal dilancarkan tidak lama lagi untuk pasaran Malaysia. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe ke channel kami.
Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini serta panduan membeli kereta. Untuk mengakhiri video ini, kami selitkan sedikit sebanyak lain-lain aktiviti yang kami lakukan di Zhengzhou. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Left. To the right. This is still auto. Auto also have hill descent, hill brake. No, No. mountain mode. Is it? Also, this one. Suspension, spring. Yeah. This is the
maximum height. Right. Maximum what? What is maximum? This? Oh, okay. Very good. That's right. Okay. Can make it taller by manual, is it? Right. We can do, is it? Yes. Okay. Maximum is what? Maximum mm. If tallest, very tall. Very. Ah, it's very- Now. Right. If yeah. Maximum. Oh, really straight. Okay. That makes it. Oh, 275 millimeter maximum. Electric drive. Come on. Yes. Go speed. Brake. Or if put mountain mode, the car will brake itself. Just now I saw you do mountain mode. Mountain mode. Please do what? What is mountain mode? Braking, more braking? Mountain mode first. Tall? This is high. This was high, yeah? Yeah. And then And brake. no brake. No brake. Yeah. Okay. Chrome mode, auto brake, Chrome mode, auto brake. brake. Okay. Go down, Ah, yeah. auto brake. Okay. Is different gear? Is there a different gear? Crawl mode? Crawling mode. gear. Like a different gear, different speed? Different. You know what I'm saying? Like it's usually petrol, they have the crawling gear. Sorry, Low. calling- Low gear. No gear. Low. Is there a low gear? Low. 4L. Ah, yeah. 4L like that? Yeah, Same? yes, Yeah? yes. Okay. Low gear then. Okay, there is a low gear. Okay, where do I go now? No. Yes. Go back to video room. Okay. Where to turn? Stop here. Okay. It's Just okay. stop. Yes. Okay. Okay, thank you. Yes. You are Tom. You are good driver. Really? Yes. Thank you very much.